Aku selalu kutuk mak bapak aku. Dulu ni ada satu benda yang aku selalulah kira mengejek, mengutuk mak bapak aku. Simple je geng. Pakai selipar dalam rumah. Ini masa umur mak bapak aku 40-an lah, tak silap. Kalau tak silap aku lah. Kita orang pun adik-beradik kan. Apa benda nak pakai selipar dalam rumah, bajak-bajak orang putih pula. Macam-macam lah alasan mak bapak aku bagi kan. Tapi dia orang pakai agak selipar dalam rumah. Tu, aku pun pakai selipar dalam rumah. Gila kau. Lama-lama rasa lantai kat rumah ni sejuk. Itulah kutuk mak bapak lagi. Mendapat selipar pilihan aku dekat rumah. Dia nama Viper. Selipar ni bagi aku sangat-sangat selesa. Gajah. Getah je nama Viper ni kan. Aku yakin lah tak perlu aku nak canang lebih. Ramai tahu getah dia memang sedap. Lembut tak lembut sangat, keras tak keras sangat. Sedap-sedap lah untuk penggunaan dalam rumah. Bukan main selesa lagi Pak Hang. Pasal hal kutuk-mengutuk ni, bapak dah meninggal, tak sempat lah nak minta maaf. Mak aku silap tengah tengok video ni. Ni, sorry ni dulu kutuk. Jangan lupa like, follow, share dan komen.